Hai semua. Baiklah, saya tunjukkan sedikit contoh pentaksiran lisan 8 saat yang saya jalankan bersama murid-murid di dalam kelas. Jom. Jelaskan tentang hutang lapuk. Hutang daripada pelanggan yang tidak dapat dikutip dan kita akan rekod sebagai belanja. Pandai. Jelaskan tentang hutang lapuk terpulih. Hutang lama yang sebelum ini telah dihapuskan, akhirnya berjaya dikutip semula oleh perniagaan. Awak bijak. Jelaskan tentang akaun kawalan. Akaun kawalan merumuskan baki semua akaun pelanggan dan pemiutang. Good. Jelaskan fungsi buku tunai runcit. Buku catatan pertama yang digunakan untuk merekod perbelanjaan kecil yang kerap berlaku. Pandai. Awak telah lulus berkaitan pemahaman konsep teori bab 3. Jangan lupa ulang kaji perekodan ya. Baik cikgu, nanti kalau saya tak faham saya tanya tau.